Ada yang cakap beli phone kecil macam ni agak membazir dan buang duit. Dan aku sebenarnya agak setuju dengan pendapat tu. Tapi tu untuk korang yang memang mencari sebuah smartphone kecil macam ni untuk dijadikan daily use. Memang agak membazir dan buang duit. Tapi lain pula ceritanya kalau korang hanya jadikan phone ni sebagai phone kedua yang korang hanya akan guna untuk memenuhi keperluan asas korang tanpa perlu terbeban dengan phone-phone besar. Sebab dekat phone ni walaupun dia kecil, dia sebenarnya masih lagi mampu untuk running beberapa aplikasi ringan seperti YouTube, Facebook, TikTok dan juga YouTube ataupun WhatsApp dengan sangat lancar. Antara dua model yang paling aku suggest untuk korang guna sekiranya korang memang berminat dengan phone kecil macam ni adalah Bluefold NX1 dan juga Soyuz Q333 4G ni. Dekat Soyuz Q333 4G ni dia dah didatangkan dengan 64GB storage dan juga 4GB RAM dan bateri berkapasiti 2000 mAh. Korang ada bajet lebih, aku lebih suggest korang untuk ambil Bluefold NX1 ni sebab spek yang dia ada lebih power daripada Soyuz Q333 4G ni. Semua tu bukan tanpa alasan sebab macam korang tengok dekat sini memang terbukti Bluefold NX1 ni memiliki spek yang jauh lebih bagus berbanding Soyuz Q333 4G ni. Dan macam yang korang tengok dekat sini, Bluefold NX1 ni memiliki OS dia yang tersendiri yang dinamakan sebagai Fork OS. Bukan hanya kerana OS sahaja phone Bluefold NX1 ni berada di atas Soyuz Q333 4G, tapi dia punya spek lain juga berada di atas, iaitu Helio G81 yang memiliki clock speed sehingga 2.0 GHz dan dibekalkan dengan 8GB RAM 128GB storage. Memang cukup power untuk kategori phone macam ni. Dengan semua yang ada pada Bluefold NX1 tu, ia tidaklah menjadikan Soyuz Q333 4G ni sebagai phone yang teruk, memandangkan Soyuz Q333 4G ni telah pun menjadi Bluefold killer. Untuk aplikasi ringan seperti TikTok masih lagi boleh berjalan dengan lancar. Untuk YouTube pun tak ada masalah. Untuk korang yang nak buat main game pun, phone ni tak ada masalah sebab kedua-dua phone ni mampu untuk running macam-macam jenis game. Cuma masalah sekarang ni korang je lah mampu ke nak tahan main game dekat phone kecil macam ni. Satu lagi benda penting yang aku lupa nak mention adalah mengenai kapasiti bateri Bluefold NX1 ni. Kalau Soyuz ni dia datang dengan kapasiti bateri sebesar 2000 mAh, manakala untuk Bluefold ni pula dia datang dengan kapasiti bateri yang sedikit lebih besar iaitu 3000 mAh. Jadi kalau korang akan beli tak phone sekecil macam ni? Yelah, dengan saiz yang 4.0 inci sahaja ni, apa sangat yang kita boleh buat kan? Untuk korang yang dah terbiasa dengan phone besar, phone ni mungkin akan jadi deal breaker sedikit. Jadi macam mana pendapat korang? Cuba korang komen dekat kolom komen. Dan kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, follow dan subscribe. Ataupun korang boleh terus cari phone besar je.